bagi kolam sebesar ni berapa aeration pump yang diguna. Terima kasih Tuan Sekerin. Okey. Macam yang tuan tengok dekat belakang dan sahabat-sahabat tengok dekat belakang, pump yang saya gunakan untuk aktiviti menternak ikan di kolam bioflok saya cuma menggunakan satu pump saja. Okey, pump ini kita panggil sebagai root blower. Root blower ni dia ada banyak spesifikasi. Macam yang ada dekat belakang ni, saya menggunakan root blower single phase, di mana kapasiti motor dia dekat belakang ni adalah 2 horsepower. Kemudian dia boleh mengalirkan udara sebanyak 2,500 liter seminit. Okey, jom kita pergi tengok dekat kolam. Saya bagi penerangan sikit. Okey, ini sekarang saya berada dekat kolam bioflok. Dekat sini kalau tuan dan kawan-kawan semua boleh tengok, saya ada 3 kolam. 1, 2 dan 3 kolam. Ukuran dia 6 meter. Kapasiti air yang saya boleh isi di dalam satu-satu kolam ini bersamaan dengan 25 tan ataupun bersamaan dengan 25,000 liter air. Bagi satu pump root blower saya tadi tu yang berkapasiti 2,500 liter seminit, saya boleh gunakan untuk 3 kolam diameter 6 dan 1 kolam diameter 4 supaya dia boleh cover keseluruhan kolam kita lah. Kalau kita mempunyai kolam yang lebih banyak, kita boleh gunakan mesin yang lebih besar. Okey, dapat kawan-kawan? Semoga bermanfaat. Terima kasih.